Aduh, ada sangkut pula ni. Oh, kena ya Allah. Terus kena. Tapi ni tak macam bawang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khabar guys. Okey, selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Hari ni Abang Misai turun dekat area sungai, cabang Sungai Beranang dengan Sungai Semenyih. Dah lama tak mancing kat sini. Hari tu saya ada datang sini mancing, dapat baung 3 ekor. Alright, cuma kali ini saya nak cuba umpan sawit. Hari ni lebih kepada nak cuba-cuba lah. Kalau ada respon yang baik, mungkin kita akan barulah kita toron dia kan. Okey, hari ni nak cuba macam biasa. Saya buat hati ayam sikit dengan sawit peram yang saya beli kat Shopee, baki-baki yang saya mancing kat kampung itu. Okey, jom tanpa melengahkan masa. Sekarang dah pukul 9.05. Kita siap-siap, kita baling, kita lakukan penghantaran. Sementara tunggu Fahmi sampai. Okey, jom. Okey geng, yang ini saya guna umpan hati ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Tali bergulung pula. Okey geng, dekat sini dah berapa sejam kumpau kat sini. Ada makan sekali je, kena rembat kuat, tapi pun lucut tak kena. So saya nak, macam saya cakap tadi, kita nak explore tempat-tempat baru. So saya akan naik ke atas. Cuma tak jadi nak naik ke sampai ke
Beranang ataupun Sungai Kambung, tapi saya nak masuk aliran Sungai Semenyih sebab air daripada Beranang ni tak okey. So akan masuk ke cabang satu lagi lah. Okey. Okey geng, saya dah sampai dekat bawah jambatan ni, dekat bawah Lekas. Kita cuba mancing kat bawah ni lah, bawah highway Lekas Tapi air memang tak elok lah, air tak cantik. Kita cuba hati ayam kat sini sikit. Tengok ada sambutan ke tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Letak sini je lah. Okey geng, ini spot ketiga hari ni. Tadi sekejap je bawah jambatan tu. Hari ni sungai memang keras. Sebenarnya aliran Sungai Semenyih ni dia ikan ada, tapi nak dapat dia agak payah sebabnya sungai dia air dia laju. Okey geng, saya dekat spot yang ketiga ni pun tak ada. Fahmi dah sampai dekat Haneko Semenyih. So saya nak join siapa tu, Fahmi ke sana lah. Ini mesti bekas memerang kan? Ke anjing? Merang kan? Anjing. Tengok je macam pesan bekas orang jala menjari. Tapi tengok gaya macam tempat ikan stay. Apa nama tempat ni? Sri Tanjung. Okey. Kamera atas. Okey geng, kita dekat kawasan apa, Kampung Sri Tanjung Semenyih. Semenyih. Sri Tanjung. Ni dekat stesen. Tu ada kamera tu atas tu. Okey, kita cuba mancing kat sini. Saya tak pernah mancing kat sini kali pertama. So kalau kumpau tak tahulah. Okey, jom siap-siap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah ada ke tak ada. Hari ni gaya-gayanya kumpau ni. Geng, Fahmi strike. Ada juga kecil. Halus. Tak kumpau brother. Tak kumpau, apa misal lah kumpau. Kat mana? Kau hulu. Kat kayu-kayu tu. Bahaya sikit tajam. Kalau ada bekas boleh lepas dekat dalam kolam. Simpan dulu. Simpan dulu. Ada juga. Aku dah surrender dah sebenarnya ni. Dia kata balik ni siap. Ada juga baung kuning, tapi itulah, aduh. Cantik bersih. Sebab air laju kan. Ni sedap ni. Ni sedap ni. Tapi kat sini tu lah, tak boleh nak jangkakan yang besar-besar lah. Dia ada. Dia ada tapi susah. So saiz tu kita lepas balik lah. Sebabkan ini aja hasil yang ada hari ni. So macam tak baloi pula kan. Lagipun hidup lagi ni. Lagipun dia punya hook di sikit je bawah dia. So lepas lah kita pun nak balik dah ni.
Okey geng, cukuplah cerita mancing kita hari ni. Abang Misai kumpau. Hari ni paling tak best lah. Banyak tempat pergi tak ada. Tak tahu lah, hari ni pun tak tahu, mungkin cuaca pun panas, kita pun kurang tenaga dengan tak, hari ni serba tak best lah Mei Dia mancing pun lambat. Tadi sebelah suku baru start mancing. Saya lah. Saya dah berjemur, dah pindah sana pindah sini. Tak ada. Hari ni memang bukan rezeki saya lah. Okey, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi video kumpau kita video yang tak berapa syok ni. Terimalah seadanya video kali ni. Mana ada mancing tu terus strike je kan. Nak cerita best-best tu mungkin kat tempat lain lah. Okey, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan khabar guys. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Hari ni saya turun mancing lagi. Dan kali ni saya berada di lokasi yang dah lama tak datang. Tapi ada datang lah juga sebenarnya. Cuma tak adalah bagi mancing kat sini. Dan hari ni target kita adalah ikan baung. Dan kebetulan hari ni air besar. Dah beberapa hari hujan, hari ni besar. Yang boleh adalah ikan baung. Okey. Cuma hari ni saya nak kongsi satu benda kat korang lah. Okey, jom tengok. So, hari ni saya nak merasmikan joran baru saya. Okey. Joran baru saya ni adalah custom rod daripada kedai Engkuang Custom rod. Dan mesin yang saya pakai adalah satu mesin yang boleh panggil ikan, confirmnya boleh panggil ikan. Blackberry 2. Okay. So Blackberry ni memang pioneer. Blackberry ni adalah khusus untuk memanggil ikan. Dan rod baru ni 5 kaki setengah 8 17 lb. Sesuai lah untuk tarik ikan baung. Okay, jom siap-siap kita lancar. Okay geng, ni joran terbaru saya ni. Saya tengok Engkuang post dekat Facebook, jadi saya teracun. Besoknya terus saya pergi. Dia custom rod custom rod dengan handle pendek ni, sesuai dengan pancang yang pendek. Sebenarnya saya lagi prefer pancang pendek daripada pancang yang panjang, terutamanya di lokasi yang kalau tebingnya berpasir. Sebab kalau pancang panjang, dia tak boleh tembus dalam kadar yang panjang Contoh macam ni. Kalau pasir tu, kalau tebing berpasir ataupun kawasan korek pasir, boleh capai macam ni je. Okay, jadi kalau kita masukkan rod macam ni, dia just tak jauh sangat lah. Okay. Tapi kalau kita pakai pancang yang panjang, kadar tembusan pun setakat ni juga, lebih kurang. Tapi lubang ni jauh panjang kat atas ni. Sebenarnya lagi tak stable, lagi boleh jatuh, lagi boleh bengkok, lagi boleh terbang sebenarnya. So saya lebih suka pakai pancang pendek macam ni. Jadi untuk sesuaikan dengan pancang pendek ni, saya cari handle yang pendek juga Okey. Jom saya nak siap-siap pasang umpan dulu. Okey geng, saya nak pancang kat sini. Kita main tepi-tepi je geng ni, air besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada sangkut pula ni. Oh, kena ya Allah. Terus kena. Baru letak tak sempat. Korang nampak tak tadi?
Ya Allah. Itu besar tu. Tak sempat buat apa-apa. Bismillah. Okay, geng. Ada barang, ada makan nampaknya. Panas. Kecil, yang ni kecil katnya. Dia ada makan tu. Tapi ni tak macam bawang pula. Oh, ini dia bawa lekat. Dia bawa lekat pula. Wish. Ini besar. Ini besar. Besar ni. Oh, kecil je. Sangkup plastik. Alhamdulillah. Nak ikut tak? Alhamdulillah, geng. Dapat ekor. Rasmikan. Tak besar tapi saya okey. Alhamdulillah. Bawang pertama saiz baik. Besar sangat tu tidak, tapi saiz saya bujang dalam setengah kilo ada ni agaknya ni. Alhamdulillah, geng, ikan bawang pertama saya. Sekejap je kalau dia ada. Jom kita sambung mengumpan. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, geng. Saya dah tunggu untuk beberapa ketika. Nampaknya tak ada yang makan, tak ada tarikan. Ada seekor je tadi. Tak apalah.
kita kemas-kemas, lepas tu kita pindah. Ni pun dah agak lama dah saya sidai kat sini. Kita try pindah tempat lain pula. Mana tahu ikan dia lagi tempat lain. Okey. Okey geng, nampaknya saya tak boleh meneruskan aktiviti saya. Baru pukul 12 sebenarnya. Tadi datang dalam pukul 10, dalam 2 jam lah mancing kan. Cari-cari ikan tak ada. Cuma dapat seekor tadi. Cumanya nak dilanjutkan mancing ni, saya ada banyak lagi tempat nak bagi. Tapi kebetulannya akak ipar saya balik umrah hari ni. Dia akan touchdown dalam pukul 3 macam tu. Kalau ikutkan dia balik umrah tu semalam. So memang tak ada plan nak pergi jemput dia lah. Sebab semalam hari Sabtu si kerja, hari ni hari Ahad. Cuma flight dia delay. Kapal terbang Mas rosak. Jadi dia delay 1 hari. Dan hari ni hari Ahad, dia balik akan touchdown dalam pukul 3. So saya ingat eloklah saya pergi jemput dia kat KLIA. Bukan jemput lah, kira macam menyambut kepulangan dia. Lagipun ada beberapa urusan, macam ada barang-barang dia yang dia amanahkan kepada isteri saya semua. So saya ingat tak apalah, cuaca pun terlalu panas ni, air pun memang teruk. So better saya tamatkanlah mancing hari ni. Tapi alhamdulillah ada juga seekor. Ada seekor ikan baung, buat menambah stok. Tak besar lah, mungkin dalam 400 gram macam tu. Okey geng, terima kasih sudi menonton. Kita jumpa lagi dalam next episode. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khabar dia guys, selamat kembali ke channel Pancing Pamisai. Hari ni saya turun mancing lagi. Alhamdulillah, terima kasih dekat sokongan korang semua yang dah tengok video-video saya sebelum ni, dan banyak like, share dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah disebabkan antara video-video terbaru saya yang ramai mendapat mendapat sambutan, video baung terbang kan. Bukan baung terbang, pancing terbang. InsyaAllah hari ni kalau ada rezeki lah kita akan set up lah satu setting untuk terbang joran macam mana. Okay kalau ada lah. Okay, so kalau video ni ada dekat YouTube, maknanya ada cerita ini. Okay, jom kita siap-siap, kita lancar terus. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita try dekat spot ni. Okay, saya tak set up dulu barang akan ambil masa sikit lah. Okay geng, kita ada beli ni dekat kedai Eko, RM2.60. Kita akan ikatlah joran kita, ya. Okay, kita kemas-kemas sikit lah. Biar panjang sikit, senang.
Satu kita akan tambat dekat mana-mana, kat kayu ke, kat akar kayu ke, pokok ke. Satu lagi kita akan ikat dekat pancing lah. Kita pasangkan kat pancing. Okey, siap benda ni. Sekarang kita pasang umpan, buka pancing, pasang umpan. Okey, macam mana kita nak tambat kan kita punya pancing ni. Okey, ni saya DIY malam tadi tak tahulah kukuh ke tak kukuh, kuat tak kuat. Kalau hari ni gagal, kita akan perbaiki lagi lah. Okey, ni pakai kabel tie ni kat sini. Kita buat loop, lubang kat sini kan. Nanti benda tadi tu yang kita ikat tadi, mana tadi? Mana bendanya? Ni kan, kita akan masuk dalam ni. Macam ni. Okey, macam ni. Okey, masuk akal tak? Masuk akal Okey geng, saya nak sangkut dekat batang pokok kan. Batang pokok mana yang sesuai? Oh, ni ada. Yang tak besar sangat. Okey, macam ni. Loceng jangan lupa letak geng. Loceng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok loose ketat sikit lah. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kita letak ni Okey, kita ada satu jauhan lagi. Kita pasang juga satu jauhan lagi ni. Cuma yang ini kita pakai pancang bulat. Kan? Alah, lepas. Lambat. Hilang ada. Nampak? Nampak terbang Okey geng, saya dah berada di lokasi ni lebih kurang dah lebih setengah jam. Ada tarikan sekali tadi tu je. Itulah, lambat sikit dia pun lucut. Kita pindah lah. Okey, kita jumpa dekat spot yang kedua nanti. Okey geng, kita dah di lokasi yang kedua. Dia orang ni dah 2 kali kena menjut, tapi kecil lah. Bila pakai 2 joran ni susah nak fokus. Mancing bau ni kena fokus.
Hilang fokus. Habis. Lebur. Okey geng, nampaknya kat sini pun kumpau lah. Ada makan, tapi kecil-kecil yang makan. Tengok macam mana kejap lagi. Tunggu kejap lagi, lepas tu kita cabut lah. Kena. Kasar. Kena juga. Duduk kat tepi. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah saiz standard lah. Saiz standard dalam setengah kilo. Alhamdulillah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, tak kumpau. Ni dalam 500, 400, 500 ada ni. Saiz setengah kilo lah kita panggil saiz setengah kilo. Alhamdulillah geng, boleh lah. Macam kita nak fokus pada satu joran, yang ini kita gulung lah. Ada seekor. Kau matikan ikan kau je. Ada video lah hari ni. Ada hasil. Baru kena lama tu lah baru seekor. Air pun baru nak okey. Itulah. Mancing lah? Mancing lah? Ada? Dua? Besar? Ada lah. Kecil? Geng ni jumpa dengan Abang Zali. Abang Zali punya ikan. Dapat 2 ekor. Saiz ni lah. Dia Bujang. saiz bujang. Saya bujang. Saya nak kemas-kemas, saya nak cabut, nak jumpa si Boy. Boy dia cakap, bang kalau datang buatkan air. Ni nak singgah kedai mamak kejap. Okey. Nanti jumpa lagi Abang Zali. Macam kenal. Assalamualaikum. Game petik menyala. Sebab apa? Pancing kat belakang. Baru beli tali. Oh, tanya sebab kenapa buat pancing? Sebab kat belakang macam ninja. Ninja Oh, jangan air ni. Ha? Ya. Alhamdulillah. Geng. Dia datang bawa apa ni? Lagi goreng. Kita tak tahu geng, dia bawa tak tahu apa yang membuatkan dia happy hari ni geng. Happy tu tak adalah happy. Tapi ada lah Ban. Ya. Pergi kejap, singgah kejap. Kat mana? Sempat tu. Pak pop biasa lah. Sempat juga. Merang. Banyak bang. Aduh, itulah kuih. Dia kalau plan nak ke sini ni nak kena buat payung. Masalah tak mana ada payung? Mula kita makan je. Jom. Santai. Semua ada maksudnya dalam. Jadi memudahkan kita lah untuk tahu untuk Bismillah. wirid lepas semayang, doa-doa, ada 40 doa Rabbana. Macam-macam doa kita boleh amalkan, macam-macam doa yang kita boleh baca. Okey geng, kita dah sampai dekat spot Tok Batin. Tok Batin Padang Rengas. Untuk baca doa tu Bersama dengan Ipan. ada berdoa. Kenapa doa kita Siapa yang masih kumpau? apa yang menyebabkan doa kita makbul? Pada waktu bila doa kita tu Tok Batin dah dapat ikan batin seekor. Saya sebenarnya tadi kat atas tu adalah kan. Saya pun tak kumpau sebenarnya. Cuma tadi saya tak adalah nak record dia punya video tu pasal
ada orang ni kan, ada Sadi, Abang Zali datang berborak. Kita tak adalah nak rekod sangat. Ni ikan baung. Ikan baung saya 400 gram ataupun biasa saya kata ni saya setengah kilo lah. Okey, Abang Misal tak kompak tau. Jom kita minum air dulu. Asal tak pergi belah sana tempat biasa? Belah sini pula. Itu tadi panas terik bang. Ini je tadi duduk. Ini dah terpacak kan. Boy. Makan boy. Jemput. Dan yang paling best, dalam buku ni pun ada maksud bacaan dalam solat. Al-Fatihah tu maksudnya apa? Ni kau sujud juga. Meja. Semua ada maksudnya dalam. Nah, ambil lah. TO. Tak tahu boy. Satu TO 5, satu TO je. Tak apa. Kata TO je. kata apa tak bagus kan? TO 5. Ada tu. Kena. Tu dia kena. Baung terkutuk. Keli. Kita orang panggil baung terkutuk. Bau terkutuk ah. Kalau Matayek kata ni ikan gelandangan. Sebab dia apa, dia sebenarnya tak diterima. Geng, Tok Batin ikan keli. Geng. Tengah makan Maggi, geng. Betul lah, dia suruh kita makan dulu lah. Makan lu. Ada, alhamdulillah. Ada hasil. Keli dia cantik. Cantik. Ada lagi boy video masuk kali ni. Ada. Masuk tak? Rekod tak? Rekod. Rekod. Ada lagi video. Asal datang je ada video. Abang Napi. Buat geng. Umpan sedap sangat, geng. Mana Abang Napi? Abang Napi ikan keli, Abang Napi. Lele. Umpan sedap sangat, geng. Sampai telan. Cacing strawberry. Cacing manis. Cacing madu. Okay geng, kita mancing sini. Bismillah. InsyaAllah ada ni. Tengok Tok Batin. Asyik Tok Batin. Sampai ke seberang. Ikan di seberang. Mancing memerang ke? Pakai spek ni. Macam cakap pakai spek nampak ikan. Nampak ikan pakai tu? Nampak. Ikan? Mana? Tak ada. Tengok. Aduh. Okay geng, kita kemal lah geng. Ikan tak mau makan lah. Hari ni dapat seekor je. Bucik hari ni. Jadi geng, ada hasil geng hari ni geng. Jadi geng, saya nak balik dulu. Punch card. Malam kan nak overnight. Okay geng, kita wrap up lah kita punya mancing hari ni. Saya dapat seekor, Boy dapat 2 ekor, Patin dan Keli. Saya punya yang ni je. Dah bersemut dah ni. Dah jadi ikan kering lah. Tolong jangan tanya saya pot kat mana. Sebenarnya kalau pot Patin ni ramai sangat tanya kan. Tu ada Istana Puteri Bongsu tu kat belakang ni. Korang pandai-pandai lah nak terjun kat situ macam mana kan. Okay boy, kata-kata terakhir boy. Kata-kata terakhir. Kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Datang. Yang keras sampai. Kata-kata jangan pernah mengalah. Okay. Kumpau itu biasa. Kumpau biasa. Okay geng, jumpa lagi dalam next content InsyaAllah. Kalau terbakar, panggil bomba. Puan.
Kalau terbakar panggil bomba Okey, steady. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Macam mana pun tak ada.